pekerja tak perform dan pekerja tak boleh nak dikonfirmkan. Jadi kita nak tahu sebab apa pekerja ni tak boleh dikonfirmkan. Ke mereka menilai berkaitan performance yang berlainan dengan tugasan-tugasan yang perlu kaki tangan jalankan dalam probation. Jadi mereka tidak boleh menilai tugasan tersebut ya. Jadi kita sebagai jabatan HR tak boleh kita terima sahaja, tak bolehlah nak confirmkan kerja ni. Jadi kita sebagai HR manager ataupun jabatan HR mesti counter. Maksudnya kenapa staff ni tak boleh dikonfirmkan? Apa masalah dia? Kalau kita tanya pekerja sebut sebab tak ada latihan. Jadi kita boleh tanya balik, kenapa immediate superior tak boleh beri latihan? Jadi itu adalah cara-cara kita mengendalikan jabatan HR ya. Tak boleh sewenangnya kita mengikut jabatan-jabatan lain sesuka hati tak nak confirmkan staff, sedangkan mereka juga terlibat di dalam memberi latihan dan pencapaian objektif syarikat, pencapaian objektif tugasan yang kaki tangan baru itu lakukan ya. Itu adalah salah satu perkara penting yang kita kena ambil tahu. Ini adalah tempoh percubaan. Ada dalam 30 pages lagi ya, sebelum habis, sekejap je lagi. Ini proses pengesahan jabatan. Di sini kita kongsikan flowchart ya, di mana ianya melibatkan bidang kuasa bagi jabatan yang ada di syarikat tuan-puan ya. Jadi boleh edit siapakah yang terlibat di dalam pelaksanaan pengesahan jawatan ini. Sebenarnya di dalam SOP ini, di bahagian pages yang hujung nanti, saya ada sharing salary scale ya, dan juga nama-nama jawatan. Jadi tuan-puan boleh melihat ya salary scale yang saya sediakan, boleh ikut je kalau nak gunakan dengan cepat ya. Sebenarnya dengan adanya SOP ini, tuan-puan dah boleh establish jabatan HR mungkin dalam masa 1 hari ya, mudah sangat. Dulu masa saya bekerja memang tak ada masalah, bekerja pun semuanya perform dengan baik sebab immediate superior memainkan peranan di mana kita akan monitor immediate superior di dalam mengendalikan kaki tangan baru. Kita tak lepaskan immediate superior untuk sewenang-wenangnya memberi ataupun mengawasi kaki tangan mereka ya. Dalam SOP juga kita terangkan berkaitan dengan polisi kenaikan pangkat bagi kaki tangan bukan eksekutif dan eksekutif, kriteria kelaikan, proses pemilihan, bagaimana untuk berkomunikasi dengan jelas ya proses kenaikan pangkat ini ya, peluang latihan, documentation of promotion ya, dan juga pengecualian kepada dasar ini. Kita ada SOP untuk pemindahan kaki tangan, di mana kaki tangan tak boleh menolak ya jika akan dipindahkan ke cawangan-cawangan baru. Dulu kita pun ada bagi kaki tangan yang memangku jabatan orang lain ya. Kita akan beri allowance, contohnya jika mereka memangku tugasan orang lain di mana pekerja tersebut mungkin dihantar berkursus dan tidak ada bekerja, maka ada kaki tangan lain yang menjawat jawatan tersebut ya. Jadi kaki tangan yang memangku jawatan ini akan diberi allowance 250 bagi
posisi eksekutif, bagi posisi penyelia atau kerusi diberi RM100 sebulan. Tapi dia ada kriteria dia, contohnya tempoh minimum 30 hari berturut-turut macam tu. Ini adalah flow documentation. Ini adalah berkaitan dengan pemberitahuan perubahan personal notification changes ya. Ini adalah borang dia. Contohnya kalau ada perubahan halaman, ada perubahan tanggungan pekerja dan perubahan-perubahan lain ya. Perlu staff perlu isi borang ni supaya HR boleh rekodkan di dalam sistem ya. Berkaitan dengan perubahan status pekerja tadi, artikel nombor 5 ringkasannya seperti penentuan senioriti perkhidmatan, tempoh percubaan, proses pengesahan jawatan, panduan kenaikan pangkat, polisi kenaikan pangkat, prosedur pemindahan, bagaimana melakukan tugas sementara, pemberitahuan perubahan personal ya. Imbuhan dan faedah. Imbuhan dan faedah ini secara detail akan dimasukkan di dalam employee handbook ya. Di dalam employee handbook akan diberitahu berkaitan dengan working hours. Contohnya kalau ada mileage claim, ada allowance shift, allowance laundry, pelbagai cara mendapatkan kerja lebih masa, semuanya didetailkan di dalam employee handbook ya. Untuk tutorial employee handbook ataupun item-item yang lain, saya akan ambil masa setiap hari satu item ya. Jadi jangan ketinggalan untuk ikuti live saya yang paling penting 6 hari ya. Saya ada 6 item ataupun 6 buku ataupun 6 tools dalam mengendalikan jabatan sumber manusia. Jadi bermula hari ini 5 hari ke hadapan saya akan continue ataupun berterusan memberi tutorial ini kepada tuan-puan. Di samping pada masa yang sama saya ingin record ya tutorial ini supaya mudah bagi sesiapa sahaja yang membeli package kami. Mereka boleh melihat tutorial ini ya, bagaimana untuk mengendalikan jabatan sumber manusia. Maksudnya siapa yang membeli package template kami, saya akan sertakan sekali tutorial berkaitan dengan template-template tersebut. Polisi pentadbiran gaji ya. Kita juga sediakan polisi-polisi berkaitan pentadbiran gaji supaya kaki tangan tahu ya bagaimanakah pemberian gaji oleh pihak syarikat, bagaimana mendapatkan kenaikan grade, kenaikan pangkat ya, bagaimana untuk mendapatkan bonus yang tinggi dan bagaimana untuk mendapatkan kenaikan gaji yang tinggi ya. Jadi kita ada dasar yang kita beritahu kepada mereka. Dari segi salary scale, survey akan dibuat setiap 3 tahun ya, supaya kita dapat mengubah salary scale kepada salary scale minima yang baru ya. Walaupun government tak ada buat announcement, selalunya kita yang akan kena buat survey berkaitan dengan dia seiring dengan kadar inflasi. Kalau boleh kita selaraskan berapa persen kenaikan kadar inflasi tahun tersebut dengan gaji mereka pada tahun semasa. Jadi mungkin kita boleh membuat satu pelarasan gaji ya, seiring dengan kenaikan kadar inflasi pada tahun tersebut. Jadi kita tak menggunakan kadar gaji yang sama walaupun kadar inflasi semakin meningkat setiap tahun.
Itu adalah salah satu cara bagaimana kita retain employee kita. Selain kita selalu memaksa ataupun meminta mereka mencapai target, jadi kita kena ambil tahu berkaitan dengan perubahan kos hari hidup mereka. Jadi kalau ikut moto bagi kaki tangan ataupun trend sekarang, kalau boleh kita harus menjadikan tempat kerja sebagai rumah kedua mereka. Jadi jika mereka selesa bekerja, turnover rate tak adalah tinggi, pekerja keluar masuk kan. Asal saja kita tak setuju dengan kaki tangan tersebut, kita akan tekan mereka supaya mereka berhenti. Tak boleh macam tu. Kita sebagai kaki tangan HR, kita kena cari tahu kenapa staff tak boleh perform, kenapa mereka selalu tak hadir. Mesti ada sebab-sebab di sebaliknya. Kita cuba selesaikan masalah mereka. Dulu saya buat exercise untuk kenaikan pangkat 2 kali setahun, iaitu pada 1 April. Sekiranya ada kenaikan pangkat bagi kaki tangan tu terlepas hari 1 April, maka kita akan buat exercise yang kedua pada 1 Oktober setiap tahun. Kenaikan grade akan asal kita berjaya baru, peningkatan atau penurunan waktu kenaikan grade, cadangan dan kelulusan. Ini adalah skala gaji yang saya maksudkan. Skala gaji bagi kaki tengah eksekutif dan bukan eksekutif, tuan-tuan mungkin boleh ambil salary scale ni. Mungkin ubah nama jawatan. Tuan-puan boleh saja ikut salary scale yang kita telah sediakan dengan gaji minima yang terbaru, yang bermula dari 1 Februari yang lalu. Terima kasih Mr. K yang join kita. Mr. K ke Puan Mr. K Puan Iqmal yang join live kita. Bagaimana caranya kita menentukan jumlah kenaikan gaji? Ianya adalah bergantung kepada penilaian prestasi yang kita telah jalankan. Sekarang ni bulan 7 dah nak menghampiri hujung. Mungkin saya sarankan tuan-puan boleh mula menjalankan exercise penilaian prestasi. Tujuannya untuk kenaikan gaji pada tahun hadapan dan pembayaran bonus. Kita akan biasanya saya akan lakukan circulation of borang penilaian prestasi ataupun appraisal form ini seawal bulan 8 dan beri tempoh kepada semua jabatan mengendalikan penilaian prestasi kaki tangan mereka dalam tempoh 3 bulan. Pada awal bulan 11, mereka mestilah mengembalikan borang penilaian prestasi kepada HR. Daripada situ kita dah melakukan budgeting untuk pembayaran insentif ataupun kenaikan gaji pada tahun hadapan. Bagaimana caranya penilaian prestasi ini dijalankan? Sebenarnya saya ada buat satu video tutorial di akaun saya berkaitan cara mengendalikan penilaian prestasi ataupun bagaimana caranya mengisi borang penilaian prestasi ini atau dipanggil juga KPI. Contohnya setelah penilaian yang kita buat berdasarkan kriteria yang kita buat. Contohnya jika mereka mendapat markah 91% hingga 100, mereka diberi satu faktor iaitu 1.5 contohnya.
jika pihak syarikat memberi 1 bulan gaji, maka kaki tangan ini akan mendapat 1.5 didarab dengan 1 bulan gaji. Jika gaji pekerja ini RM1,000, maka dia akan mendapat bonus sebanyak RM1,500 ya. Begitu juga dengan kenaikan gaji pada setiap awal tahun. 1.5 didarab dengan jumlah kenaikan gaji mengikut pangkat mereka. Contohnya jika pangkat mereka mendapat kenaikan tahunan RM100. Jadi 1.5 didarab dengan RM100 adalah RM150 ya. RM150 ini akan ditambah kepada current salary. Dan contohnya jika current salary adalah RM2,000, maka kaki tangan ini mendapat gaji baru pada 1 Januari sebanyak RM2,150. Jadi kita sebagai jabatan HR, kita dah boleh budget ya. Berdasarkan penilaian prestasi ini, kita mungkin boleh buat working di dalam Excel ya. Current salary, berapakah jumlah gaji baharu pada tahun hadapan, dan kita kena ambil kira caruman daripada majikan ya. Contohnya caruman majikan bagi KWSP adalah 13%. Bagi SOSO, kalau tak silap saya 0.25 macam tu, ataupun 0.75. Dah lama tak buat payroll ya, saya dah retire. Jadi buat calculation ataupun unjuran berapakah bajet yang diperlukan untuk kaki tangan semasa, dan jika tuan-puan ada masa, boleh ditambah dengan unjuran bajet gaji ditambah dengan bajet pekerja yang diperlukan pada tahun hadapan ya. Jadi seawal Disember kita dah minta dengan majikan seberapa banyak bajet untuk kita bayar gaji pekerja, berapakah bayaran untuk insentif juga. Jadi itu adalah tugas kita, macam kita mengendalikan belanjawan keluarga lah kan. Jadi tahun harapan kita mesti dah bajet untuk persekolahan anak, percutian, untuk simpanan, pembelanjaan harian anak-anak. Macam tu juga kalau kita mengendalikan kaki tangan syarikat. Jadi kita dah minta dengan management berapakah bajet salary yang saya perlukan untuk tahun hadapan, sepanjang tahun, sepanjang accounting year tersebut. Jadi kita yang minta. Okey, mungkin kita boleh buat purata dari segi overtime ya. Contoh untuk current year, berapakah allocation of overtime. Jadi kita boleh minta dengan payroll berapa untuk 1 tahun bajet untuk overtime. Jadi untuk tahun hadapan, bila gaji mereka telah meningkat, jadi percentage of increment untuk overtime juga sudah pasti meningkat ya. Jadi kita boleh buat ramalan unjuran overtime ataupun bajet untuk overtime pada tahun hadapan. Jadi daripada study tersebut kita boleh increase by beberapa persen ya untuk cater for gaji yang baru. Jadi kita dah siapkan gaji untuk gaji baru mereka. Ada unjuran pembayaran caruman daripada majikan, ada unjuran bajet untuk overtime ya. Dan juga yang lagi satu, ada unjuran ataupun bajet untuk employee yang baru ya, mengikut bajet employee yang jabatan-jabatan lain dah submit, yang kita akan buat ya. Setiap awal tahun kita ada management meeting. Masa itulah kita minta bajet dengan pihak syarikat. Jadi kita sebagai jabatan HR, kita dah siap buat calculation bajet gaji, caruman majikan, jumlah overtime yang perlu dibayar dengan gaji baru, dan juga jumlah bayaran gaji untuk
kaki tangan yang pihak departmen lain dah minta bajet daripada syarikat ya. Jadi 4 perkara. Jadi tuan-puan kena alert dengan bajet sebab selalunya berlaku di syarikat-syarikat kan. Kerja banyak tapi overtime tak boleh buat. Jadi tak adil untuk pekerja ya. Mereka terpaksa bekerja dengan bebanan kerja yang berat, terutamanya di bahagian production. Malahan di bahagian pentadbiran juga kadang-kadang mereka bawa kerja balik ke rumah ya. Sebab tak boleh nak buat OT. Jadi tidak adil. Jadi kita sebagai pengendali HR mesti pandai ya. Minta bajet dengan bajikan siap-siap. Kita buat calculation dan minta bajet siap-siap. Certain amount yang kita perlukan untuk bayar gaji, bayar insentif. Jangan dah hujung tahun baru nak minta bajet. Mestilah company ada banyak masalah kan. No way, kita by January kita dah nak minta bajet untuk pekerja kita. Bajet current salary, bajet untuk overtime, bajet untuk employer contribution untuk gaji, bajet untuk pembayaran gaji kaki tangan baru. Jadi HR kena minta bajet siap-siap. Tak mahu kata, oh kita tak ada bajet lah nak bayar OT. Tapi pekerja semakin bertambah. Tak adil kan? Nanti kalau bagi orang Islam, kena tanya pula nanti dekat akhirat tanya apa awak buat. Awak jaga pekerja tapi awak macam tu je, pergi pagi balik petang, pekerja mengadu. Awak akan kata macam mana bajet company tak bagi, kita tak boleh buat. You all kena bawa balik kerja lah kat rumah. Tak boleh macam tu. Diorang pun ada komitmen kat rumah kan. Apalah gunanya hidup kalau sepanjang masa untuk buat kerja. So sekarang trend HR adalah apa dipanggil work-life balance. So kita kena contribute untuk work-life balance untuk semua kaki tangan kita. Terima kasih Tuan A.A. Muhammad ya, Tuan live kita. Ini adalah borang penilaian prestasi bukan eksekutif ya. Saya ada buat tutorial juga di akaun TikTok saya. Tuan-tuan boleh tengok ya. Bagaimanakah mengisi borang ini ya. Ini adalah kriteria yang kita lihat agak mudah bagi kaki tangan bukan eksekutif ya. Dari segi pembayaran kerja, prestasi kerja bebas, teamwork, ketepatan masa, inisiatif, aktiviti luar, tanggungjawab dan sifat kepimpinan. Ini adalah borang penilaian prestasi eksekutif. Ini memang detail ya. Dengan isi tugas dan tanggungjawab yang mereka perlu jalankan. Dia ada banyak kategori untuk penilaian prestasi ini. Pertama tadi saya beritahu untuk confirmation ya. Ini tugasan untuk confirmation saja untuk tempoh 6 bulan. Penilaian prestasi kedua untuk insentif. Penilaian prestasi untuk insentif boleh disekalikan dengan penilaian untuk kenaikan gaji pada tahun hadapan. Jadi setiap employee jika join pada tahun tersebut dia ada 2 borang ni ya. Borang untuk penilaian prestasi untuk confirmation, satu lagi untuk pembayaran bonus dan juga kenaikan gaji pada tahun hadapan ya. Itu dekat sini dah tulis ya, masa yang dijangka, bantuan yang diperlukan, apakah bantuan mungkin software baru ke, komputer baru, alatan-alatan baru ya. Ya, di sini juga untuk kita bincang apakah sasaran pekerja ini pada 5 tahun akan datang, apakah bantuan yang diperlukan dari segi SSN ataupun training ya. Jadi training ini nanti yang kita akan kumpulkan kan, dan kita akan buat satu
schedule ya untuk kaki tangan untuk pergi training. Training tu pun kadang-kadang kalau kita tak claim daripada HRDF, memang rugilah kan. HRDF kita dah kena potong 1% daripada gaji pekerja. So kita gunakanlah duit-duit yang kita dah bayar ke HRDF tersebut untuk memberi latihan kepada kaki tangan kita. Jadi ini adalah cara pengiraan ya. Sini ada tugas utama, berapa penilaian yang kita akan beri. Penilaian ini faktor 1 hingga 4 sahaja ya. Jumlah penilaian A berapa. Kemudian purata penilaian A ini dibahagi dengan bidang tugas ini. Kemudian berapa jumlah mata yang dapat. Contohnya jumlah mata ni adalah jumlah poin di sini didarab dengan 5. Faktor 5 digunakan kerana jumlah mata bagi tugas adalah 20. Jadi tuan-puan boleh praktis buat ya dengan tutorial yang saya berikan di akaun saya ni ya, ada tutorial bagaimana mengisi borang KPI ini. Jadi dari segi matlamat kerja ya, ada 20 markah. Kemudian seterusnya dari segi kriteria kepribadian ya, ada 9 kriteria ya. Jadi akhirnya nanti apabila tuan-puan telah mengisi borang ini, kita summarizekan poin menjadi 100 ya. Kriteria yang dipilih adalah berkaitan dengan matlamat kerja, pengetahuan kerja, keupayaan merancang dan mengatur, kebolehan menilai dan membuat keputusan, kepimpinan, hubungan manusia, pembangunan staf, keupayaan untuk memperbaiki kaedah dan sikap ya. Jadi setelah mendapat markah ini ya yang diperolehi berapa. Jadi contohnya jika pekerja ini mendapat markah 91 hingga 100, maka dalam kategori cemerlang ya 1.5 ini didarab dengan jumlah bonus yang diberi oleh syarikat ataupun didarab dengan kenaikan gaji bagi jawatan mereka ya, bagi grade jawatan mereka, dapatlah gaji baharu. Di sini dituliskan juga dapatan daripada penilaian prestasi yang dijalankan. Dan setelah punya faham, boleh tanda tangan di sini. Tanda tangan penilai dan tanda tangan penyokong. Jadi mengikut hierarki di dalam syarikat tuan-puan ya, siapakah yang diberi kuasa untuk menjadi penilai dan menjadi penyokong. Okay, itu adalah borang penilaian prestasi ya, memang kita perlu ada, wajib ada ya, supaya kita boleh mendapat satu penilaian prestasi kaki tangan dengan tepat ya, mudah membuat program latihan, mudah untuk membayar gaji supaya dapat memberi gaji yang sama ya. Ini adalah keterangan berkaitan poin tersebut ya. Yang dikatakan 1.0 tu siapa sebenarnya? Jadi kaki tangan yang mendapat 1.0 adalah kaki tangan yang mencapai tahap minimum. Dan 1.1 ke 1.2 seterusnya sehinggalah kepada 1.5 yang dianggap excellent ya, ataupun luar biasa. Jadi pekerja ini melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan berfikir dan bijak ya, tanpa perlu arahan. Maksudnya decision making, pandai melakukan decision making sendiri dan melakukan tugas tanpa awasan ya, memberi sumbangan yang luar biasa, tepat dengan masa, berani membuat keputusan dan menyeluruh dalam jalanan tugas.
Kenapa kita lakukan penilaian prestasi dari semasa ke semasa adalah untuk menilai kelebihan pekerja, kekurangan pekerja dan cadangan untuk peningkatan ya. Potensi pekerja untuk bidang-bidang yang lebih besar, pertimbangan masa hadapan untuk promotion ya. Kemahiran yang diperolehi tidak dibutuhkan dalam pekerjaan semasa. Diberitahu juga apakah antara kesalahan-kesalahan ya dalam melakukan penilaian prestasi. Ini adalah borang penilaian kenaikan gaji tahunan. Ada 2 template penilaian prestasi ya. Yang pertama kita boleh gunakan borang tadi ataupun kita boleh gunakan borang yang agak ringkas ya untuk kenaikan gaji tahunan. Bahagian pembahasan dan faedah ni akan diterangkan dengan jelas di bahagian Employee Handbook ya. Hari ketiga nanti saya akan pergi kepada Employee Handbook. Esok saya akan memberi tutorial berkaitan dengan polisi pengurusan disiplin ya. Jangan lupa minta anak buah standby ya, untuk tahu bagaimana mengurus kaki tangan, bagaimana mengurus disiplin mereka ya. Ada pembahagian pengurusan disiplin di mana HR mengambil tanggungjawab sebahagian daripadanya dan sebahagiannya pula perlu diambil tanggungjawab oleh jabatan mereka ataupun employee tersebut bekerja. Jadi masalah disiplin bukanlah dilonggokkan kepada jabatan HR sahaja ya. Jadi tanggungjawab itu ada pembahagian dia. Sebab yang tahu bekerja adalah immediate superior dia. Macam mana pula HR yang sepenuh masa nak mengendalikan disiplin kaki tangan kan? Jadi immediate superior jangan nak kata HR please tengok anak buah I ni tak perform, selalu MC, tak datang 2 hari berturut-turut. Kita boleh kata, tiba kita pula HR nak tahu staff dia kan. Sedangkan staff dia yang engage dengan dia setiap masa. Masa kan kita tahu staff dia. Jadi mostly yang melibatkan HR adalah major misconduct saja. Jadi minor misconduct ni kena dikendalikan oleh jabatan itu sendiri ya. Jadi kalau kita ada SOP disiplin, kita boleh bagi satu kopi kepada mereka untuk mereka tahu apakah minor misconduct, apakah major misconduct. Major misconduct sahaja yang HR akan lakukan tindakan ataupun pengurusan. Minor misconduct semuanya jabatan tersebut yang kena kendalikan. Selalu jabatan-jabatan mesti kata pekerja saya tak datang 2 hari berturut-turut. HR cuba tengok apa tindakan kita nak kena buat. Itulah saya kata kita akan cakap tiba kita pula yang nak kena handle. Dia lah yang sebagai immediate superior yang tahu kan kenapa staff dia tak datang 2 hari berturut-turut. Macam tu. Jadi HR ni kadang-kadang kena keras sikit. Kalau tidak, semua hal pekerja kita nak tanggung. Memang betul lah kita menguruskan sumber manusia. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab mereka untuk meningkatkan prestasi, mengendalikan disiplin staf, macam tu. Okay, seterusnya industrial relation.